Pernahkah anda rasa seperti doa anda hanya berlega di udara, tak pernah sampai ke syurga? Berhari-hari, berminggu-minggu kita menanti, berharap agar mukjizat berlaku. Tapi, jawapan tak kunjung tiba. Hati mula rasa ragu, fikiran mula bertanya, adakah Tuhan benar-benar mendengar rintihan kita? Namun, ada satu rahsia besar sering kita terlepas pandang. Kitab Daniel, bab 10 ayat 12, membongkar kebenaran ini. Sejak hari pertama kamu berniat untuk memahami dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kata-kata kamu telah didengari. Doa kita diterima serta-merta, walaupun kita tak nampak jawapannya. Ini bermakna, walau tak nampak, ada pertempuran rohani demi menjawab doa kita. Jangan sesekali berputus asa atau ragu. Tuhan kita Maha mendengar, Maha penyayang. Dia setia pada janjinya. Teruslah berharap, teruslah berdoa, kerana Dia mendengar. Kasih-Nya sentiasa meliputi kita.